Assalamualaikum semua. Pernah dengar tak ayat ni? Football is a game of mistake. Maknanya apa? Maknanya dalam bola sepak ni, kesilapan itu memang akan berlaku. It's biasa. Tak ada player yang bermain 90 minit bermain tanpa buat kesilapan. Tak ada. Yang lebih penting ialah sebenarnya bukan kesilapan tu, tapi ialah action kita selepas kita buat silap. Contoh paling simple. Bola, kamu hilang bola. So, kamu pilih untuk berhenti, tunjuk muka frust, angkat tangan, geleng-geleng kepala lah kononnya, nak tunjuk emosi yang kamu frust. Tapi dalam masa yang sama, opponent dah bawa bola masuk ke kawasan kita. Sepatutnya apa yang kita kena buat? The moment hilang bola, try to get the ball back. Mentality tu yang kena ada. Lagi satu kan, korang pernah perasan tak ada player yang dalam game ni dia macam kaku, dia naturally move pun dia tak naturally move, keputusan lambat. Sebenarnya bukan dia tak pada main, tapi dia pilih untuk orang kata apa, dia takut untuk buat salah. Dia takut kena marah, dia takut kena dipersalahkan, dan dia takut pass, hilang bola, dan akhirnya dia pilih jalan selamat. Dia buat apa? Contoh je, dia clearkan bola tak tentu arah, dia just pass ke belakang. Dia tak berani nak ambil risiko. It's not good, okay? Because saya ulang lagi sekali, bola sepak ni bukan game tak buat salah. Bola sepak ini adalah game untuk kita buat keputusan. Dalam setiap keputusan akan ada risiko. Kalau Messi takut hilang bola, dia tak akan jadi Messi yang boleh dribble 4-5 player sekaligus. Kalau Cannavaro takut buat silap, dia tak akan jadi the last defender yang menang Ballon d'Or. Alright? So dalam grassroots ni, kesilapan itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Salah itu adalah data, salah itu adalah maklumat, salah itu adalah cara otak kita belajar game. Yang bahaya bukan buat salah, yang bahaya ialah kita tak berani mencuba. Yang bahaya ialah kita takut. Kita terlalu takut buat salah. Coach sebenarnya bukannya marah player bila buat silap. Dia akan kecewa ketika tengok reaction kita selepas buat silap. Tak kejar bola semula, tak recover, ataupun terus takut nak main. Salah pass, okay, next action. Buat lagi bagus. Lost ball, recover balik. Shoot tak tepat, cari peluang and try again. Dan kalau kamu main dengan mindset, jangan buat salah, tak boleh buat salah, kamu akan jadi kaku dan kamu tak akan belajar pun dalam game tersebut. Tapi kalau mindset kamu ialah, aku belajar daripada setiap action aku dalam game ni, confidence kamu akan naik. Ingat satu benda ni, grassroots ini ialah tempat belajar, bukan tempat sempurna. Pedulikan suara-suara bising di luar padang yang jerit lah, benda lah, kau ni main macam ni lah. It's okay. It doesn't matter. Okay? We need to berani mencuba, berani buat salah, dan yang paling penting ialah kita belajar daripada kesilapan kita itu dan kita improve. Sebab player yang berani buat salah hari ini ialah player yang berani untuk menang pada esok harinya. Alright? Boleh. Assalamualaikum.